Selamat datang ke channel Wawat Studio. Hari ini selamat datang ke channel Wawat Studio. Hari ini kita makan dekat Asam Pedas Kilat. Jom kita pergi ke sana. Jom. Jangan lupa. Jangan lupa apa? Habiskan. Sama-sama. Jangan lupa. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jom kita. Jom. Bukan apa ni? Datang titik masak lemak. Sedap tak? Ha? Bau bintang. Bagi 4.5 bintang. Selamat. Ni bukan apa? Sama? Sama. Berapa bintang? Sama juga? 5 bintang. Sedapnya. Okay geng, macam yang korang tengok tadi. Ni yang aku ambil lah, letak dalam sepinggan terus senang. Sebab ni makan ramai-ramai dengan family mertua. Sekarang ni aku rasa kuah dulu lah. Kuah ni ambil asing lah kan, sebab makan ramai-ramai. Ni untuk tadi kuah apa tu, itik salai lah. Itik salai kan? Bismillah. Sedap kan kuah dia? Dia punya rasa salai tu dengan kuah lemak dia balance kan? Sedap. Maaf lah ada gangguan siaran daripada YouTuber cilik macam biasa. Ini asam pedas. Untuk asam pedas ni, kalau kata aku dia lebih masin sikit. Masam dia macam kurang sikit lah. Tapi kalau dapat masam lagi, macam lagi sedap lah. Jadi aku terus makan macam biasa lah. Itik, belangkas, telur, sotong. Sotong ni sebaik sotong dia pakai yang betul lah, tak pakai sotong ring. Pedas tu. Kalau pakai sotong ring memang potong lah. Saya. Bismillah. Okay, alhamdulillah. Potong dia kenyal-kenyal dan tak terlalu liat. Jadi dia masak ngam lah ni. Untuk sotong sambal ni rasa dia tara-tara. Kena gaul dengan asam pedas ataupun mungkin boleh gaul dengan masak lemak, bau sedap. So far asam pedas kilat ni dia walaupun ke dalam sikit, dia ada peminat dia jugalah kat area Jalan Jonet. Seterusnya ikan ni, ikan bekuk ni baik ni.
Ikan bekuk ni kalau ikutkan makan dengan nasi putih pun dah on lah. Dan masul. Kita selalu ikan bekuk ni makan dengan bawang terus lah. Sekejap Wan dah ramai. Ikan bekuk dengan bawang. Bismillah. Ikan bekuk dia sedap. Kalau buat rata makan dengan nasi putih panas-panas pun dah terduduk lah. Seterusnya ni watak utama juga ni. Telur mayong babe. YouTuber cilik ngantuk. Nak makan tapi dia ngantuk. Okey. Bismillah. Telur mayong. Ini memang terduduk lah telur mayong ni. Tak boleh buat apa lah. Dua susu sekaligus. Belakang. Oh. Nak kita buat dua susu sekaligus. Titik tadi yang kuara sedap tadi. Untuk isi dia yang itik ni dia macam ada kental sikit. Tapi nak kena gaul lawan dengan telur dadar. Bismillah. Siapa makanan dekat sini semua? Sedap. Tak over. Cuma hari ni mungkin agak pedas lah kalau untuk tekak aku lah. Dia termasin sikit. Kalau dia masam memang on lah. Dan yang ni Telur belangkas kan? belangkas. Cik belangkas kat sini. Sini selalunya stok belangkas dia banyak tak? Stok belangkas. Gaul. Belangkas. Ali Oh. Belangkas ni isi dia kenyal-kenyal, kental-kental. Sekejap weh. Telur dia ada yang? Korek sikit nak duduk. telur panas Babe. berapa? Aku makan. Mantap. Telur belangkas. Telur belangkas. Telur belangkas babe. Ini memang kena gaul. Bismillah. Lagi nampak macam orang ngantuk di sorong bantal. Ya Allah. Dah yang. Nak bini aku. Ni Telur patut dijaga jadi makanan. yang letak. Ni. Bismillah. Telur belangkas lawan dengan kuah itik salai. Berdenyut. Okay lah. Lepas alhamdulillah makanan dekat Sabda Kilat ni sedap-sedap, boleh makan. Korang boleh datang dengan family. Mereka aku check dia satu hari apa. Sebab tadi aku main Kedah je. Sebab kebetulan family mertua ajak makan. Sebab aku dah lama tak pergi sini. Rasanya dia buka sampai petang mungkin. Nanti aku check lah. Kalau jangan risau, parking pun okay, senang. Makanan pun boleh makan sedap-sedap. Untuk suasana dia tak macam tak jauh lah. Sebab Pek Jawa tu memang dia tempat turun naik nelayan kan.
Tapi kat sini still ada sungai dia yang korang boleh tengok. Pun nak tutup video aku ni sebab yelah nak kena cepat. YouTuber cilik kan kalau dia dah bunyi kali kedua, kita dah kena buat sesuatu. Pada korang terima kasih yang menonton video ni sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Semoga urusan korang dipermudahkan. Kita sudahi video ni dengan suapan terakhir. Bismillah. Oh. Bye. Bye. Ini anak kantor ni.